Cuma dia kata, ustaz nak pesan sekarang ya. Esok-esok bila awak kuliah ke, ceramah ke, tazkirah, awak tengok orang depan awak. Kalau orang depan awak baik kaki sampai 3 kali, baik awak berhentilah, dia kata. Amo tak diraka tok guru nak ya. Amo boleh pergi lagi. Kitab tak baca lagi nak ya. Saat ni baru mukaddimah baru tu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya tuan-tuan. Setara mana kita merealisasikan kecintaan, kekasihan kita kepada Rasulullah? Setara mana kita merealisasikan kita kasih dan cinta kepada isteri kita? Kita tak kata I love you, tetapi kita buktikan dalam gerak kerja kita. Kita sanggup menggadaikan nyawa, hujan panas ribut, siang malam kita cari untuk membahagiakan anak dan isteri kita. Sebagai bukti menandakan kita cinta kepada dia, kita kasih. Kita nak memuaskan apa dia hak dia nak. Kita tak cara atas diri kita ni asal ada piah sebutir, baju Melayu boleh jubah, tak ada satu dah. Rata-rata boleh pergi. Orang ajak pergi Kuala Lumpur siapa dengan jubah. Tapi kita banyak habiskan untuk keluarga isteri kita. 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat, 6 ya berat. Dia sendiri 90 dah berat, kalilah berapa. Kita sanggup. Kita ni bahas kecil manis, koh kecil. Sampai luar pun tak zik, tak teringat. Berapa? Pasal pengorbanan kita untuk anak dan isteri. Sampai gitu mu kita. Fitrah manusia nak beribadat. Dia nak beribadat. Tapi cara ibadatmu tak betul. Mungkin semua kakak hak dijadikan juga. Kalau mu nak ibadat, lagu ni ibadat. Sembah Allah. Naluri manusia ada dah nak beribadat. Nabi datang untuk alignment tu aja. Tolong betul je. Kalau ibarat kata nak semaya dah, tapi mu tak kena kiblat. Maka Tuan Imam kata tak kena tu, kena alik ni sikit, baru betul kiblat. Tu ya, nak semaya dah. Comel dah. Tapi bila tak kena kiblat, tidak sah. Mu nak ibadat dah turun ke alam dunia ini, comel dah. Tapi bila mu ibadat selain daripada mu sembah Allah, tak betul. Aku tolong betul. Mu nak apa dia? Mu nak bermasyarakat, mu nak bining, nak berkeluarga, nak nego, mu sebut saja A sampai Z, melimputi segala-galanya, aku akan terus tunjuk kamu. Pasal aku tahu bakar pokok kita ni adalah bakar syurga. Duk nenek kita adalah mari daripada syurga Adam dan Hawa. Dan kita turun ke alam dunia adalah sebagai jambatan untuk kita balik semula pada rumah kita yang asal, iaitu syurga. Tapi nak boleh sapa rumah tu mu kena beringat banyak sifat. Maka location pewajarlah kita. Belok kiri 300 meter, behar kanan. Kita tak secara ke dia. Kita ikut kawan, aku nak pergi mana pun tak jumpa habis. Dah pandang-pandang sangat kita. Ibarat lagu tu lah tuan-tuan. Sebab itu Nabi dilahirkan untuk membetulkan, memuliakan akhlak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mula saat ni dalam 7.30. Dan sekarang ni 8.30 dekat 8.40. Kurang lebih 1 jam. Satu kajian di US telah dibuat. Dia kata orang umur supaya umur tu tuan-tuan ni sebenarnya dia mampu mendengar ialah dalam masa 45 minit ke sejam dia. Satu kajian dia buat. Bila mau cek tengok sungguh. Bila lepas pada sejam berubah selalu kaki. Tadi mula-mula konsentrate gini belakang. Pung lepas pada tu mula gerak dah kaki. Cek dah tu, sejam dah tu. Dah lagi dah tu. Serba sakit pada lutut. Dan dia kata di waktu itu
royaklah gajah rimau gapo pun dia akan tubik kok mata, kok telinga, kok mulut, ngelah kali tubik kok pitu, pakai tak main mari. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan hamba masa hamba belajar dulu ada seorang tok guru hamba nama dia Ustaz Haji Hassan. Dia ni ahli mesyuarat fatwa negeri Kelantan. Dia pergi ngajar pakai sarung, pakai baju kemeja, buh dalam, pakai kuk, pakai serban, pakai ni. Kasut hitam dia tu kilat boleh buat cermin. Dalam kelas dia kata ke dia. Dia kata esok-esok awak semua ni hantar semua, dia kata akan jadi tok guru ni. Ustaz mau balik disuruh balasuh ke apa ni. Cuma dia kata ustaz nak pesan sekarang ya dia. Esok-esok bila awak kuliah ke ceramah ke tazkirah, awak tengok orang depan awak. Kalau orang depan awak baik kaki sampai 3 kali, baik awak berhentilah dia kata. Amo tak diraka tok guru nak ya. Amo boleh pergi lagi. Kitab tak baca lagi nak ya. Saat ni baru mukaddimah baru tu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Amo tanya amo, tuan-tuan tanya tuan-tuan macam. Setara mana kita merealisasikan kecintaan, kekasihan kita kepada Rasulullah? Setara mana kita merealisasikan kita kasih dan cinta kepada isteri kita? Kita tak kata I love you, tetapi kita buktikan dalam gerak kerja kita. Kita sanggup menggadaikan nyawa, hujan panas ribut, siang malam kita cari untuk membahagiakan anak dan isteri kita. Sebagai bukti menandakan kita cinta kepada dia, kita kasih. Kita nak memuaskan apa dia hak dia nak. Kita tak cara atas diri kita ni asal ada piah sebutir, baju Melayu boleh jubah, tak ada satu dah. Rata-rata boleh pergi. Orang ajak pergi Kuala Lumpur siapa nak jumpa. Tapi kita banyak habiskan untuk keluarga isteri kita. 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat, 6 ya berat. Dia sendiri 90 dah berat, kalilah berapa. Kita sanggup. Kita ni bahas kecil manis, koh kecil. Sampai luar pun tak zik, tak teringat. Berapa? Pasal pengorbanan kita untuk anak dan isteri. Sampai gitu mu kita. Akhir-akhir di ujung ni, orang tua kata siapa patah ring. Siapa kita kena nyakit. Berapa? Pasal waktu muda dulu kita tak cara. Asal kau boleh pitih, cari pitih. Kerja tak tidur tak cukup kau gapo dia. Kita tak jaga sangat. Pasal kita nak buktikan kecintaan kita kepada anak isteri. Betul tugas tanggungjawab. Tapi kita nak beri lebih pada tu lagi. Biar dia rasa selesa. Alhamdulillah. Tapi yang nak lontarkan hamba dan tuan-tuan, kecintaan kita kepada Rasulullah siapa gitu mau kata. Kecintaan kita kepada Rasulullah siapa gitu mau kata. Tu ya. Hamba jawab hamba, tuan-tuan jawab tuan-tuan. Nabi suruh mari sembahyang Jumaat, oh ya. Nabi suruh mari dengan orang ngajar ya. Tapi kita jawab 1001 alasan jawapan. Maka adalah satu tajuk yang dia jemput hamba ceramah, esok lusa dia beri tajuk kepada dia. Andainya Nabi ada di waktu ini, bagaimana kita? Tak soalan dia tu. Mutaligak kita balik kitab. Nak dia beri tajuk sedap dah dah begitu tu. Kita nak boleh pergi saruh sejam, nak hulah kat mana tahu. Andainya Nabi hidup, tahu mana kita? Nabi tak ada ni pohon Nabi suruh. Secara ni. Bila Nabi hidup nanti. Sebab itu orang-orang di zaman Nabi dulu, kebanyakan mereka nak tengok bukti. Nak tengok bukti. Mana buktimu yang sebagai Muhammad itu sebagai Rasul? Mana bukti dia? Maka Allah Ta'ala datangkan mukjizat. Dalam keadaan datang mukjizat, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan mukjizat Nabi yang paling aula utama sekali ialah Al-Quran.
Mukjizat itu masih lagi subur dan segar sehingga hari ini. Aku datangkan mukjizat Al-Quran untuk umat Muhammad SAW. Setara mana percaya dengan mukjizat itu? Paling malang sekali, Quran aku pun yang menjadi mukjizat utama Nabi mung tak pandai baca. Bagaimana mu nak dapatkan khasiat, nak dapat sesuatu daripada mukjizat Nabiku? Baca pun mu tak si. Hatta paling malu sekali baca Quran pun mu tak pandai. Mudak ke dia? 60 tahun, 70 tahun aku bui omong ke mung. Quran aku tak pandai baca. Tak malu kau mung kat aku. Tapi segala-galanya mu memiliki. Bila mu mati nukan aki akan tanya, ma imamuka? Apa nak jawab ke dia? Aku bukan tanya nama tu imammu. Boleh tak sebut dah pasal dia ni hak baru, sebelum ni orang lain. Tak kena nak kita nak explain konokan aki. Mula-mula masjid buruk dulu, ukur berkira dulu, kemula haji, gini. Nukan aki kata lah, aku banyak kerja banyak lagi, aku nyah nak gitu. Aku bukan tanya nama tu imammu, mu kena faham. Ma imamuka? Gapo dia kah yang menjadi panduanmu? Aku bukan tanya tu, bukan tanya nama tu imammu. Mu pun nak jawab Al-Quran panduanku. Tak usah berlawak sini. Tak berlawak. Panduan. Baca tak erti. Baca tak erti. Apa mu nak royak panduan aku? Logik dia akal. Logik dia akal. 60 tahun, 70 tahun aku beri omong ke mung. Mukjizat Nabi aku Al-Quran mu tak erti baca. Mudak ke dia atas dunia? Mudak ke dia? Pagi pergi atas anak sekolah, tengah hari pergi ambil, petang atas pula, jak satu siapa dejah ni, pung siapa dejah ni, cikgu ayat minta maaf abang, anak abang tak pandai nulis, tak pandai baca, kita kena letak kelakar, kereta gelap pada dalam geluk, ni tahu pergi wak kakak ke dia budak, habis natal lautan sebut, tak malu aku, cikgu. Nak kau tak pandai nulis, tak pandai baca. Gendong anak waklik. Pung siapa dia mau kembah. Ambil anak demo bodoh. Petai. Nunggu demo. Demo dia beranak bodoh. Nak. Bening kelipah. Bapa pula abang. Ni tahu tak pandai nulis, tak pandai baca. Kita dengan anak kita maruh siapa kita mau. Allah Ta'ala bui 60 tahun, 70 tahun. Quran aku tak pandai baca. Nak jawab guna tuan-tuan. Jawab guna. Di bandar Kota Baru nak dengan taksi boleh pero tok guru tu email nak berapa sebulan ngajar ambo sekelami Al-Quran. Ambo taksi mati sehingga ambo tak pandai baca Quran. Ambo malu pada Allah Ta'ala. Tu email pergilah ngajar. Berapa tu email nak suka hatilah atas ikutlah nak gitu. Kita pun ngajilah. Mula dengan alif bata tu email dia tak apa alif bata pun. Alih batasa jin, siapa kat jin yang kekoh ke jin mati. Allah Ta'ala kata tak apa. Mu sudah ada perasaan, mu sudah ada kesedaran, mu sudah ada inisiatif untuk belajar Quran aku. Tidak semestinya mu habis 30 juzuk. Tidak habis. Yang paling aku nak ialah kesedaran hati kecilmu itulah yang paling bernilai di sisi aku. Honing aku nilai. Aku nilai honing. Keisapanmu, kesedaranmu. Mu tahu bahawasanya tidak ada erti hidup kata pandai baca Quran. Sebab itu mula-mula melangkah untuk belajar Quran. Aku nak hotu ya. Tak apa demo tak boleh bayar hotel kawal, tak apa. Kau tahu, moga demo susah juga. Tapi sekurang-kurangnya kan demo mari 10, 20. Nampak sangat demo ada juga usaha nak bayar. Seolah gitu.
Ning nak kau rakit telefon pun jumpa lari. Kenapa?